Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dalam saya dengar tak suara clear tak semua? Hai Azan, halo. Halo, Assalamualaikum. Hai. Oh, cepatnya naik. Wah, hai semua. Assalamualaikum. Oh, dengar. Oh, miss you dia cakap. Oh ya Allah, miss you more, miss you more. Sebelum kita mulakan live kita, boleh tak korang komen dulu, dengar tak suara Hazan, Datin? Minta maaf. Tanya saya memang. Okey, minta maaf. Cuba korang komen dulu, dengar tak suara mereka bertiga? Dengar tak suara semua? Okey, dengar. Kalau akaun saya dia orang kata clear. Okey, akaun lain? Akaun lain clear tak? Boleh tak? Komen sikit. Dengar Okey. ke? Assalamualaikum. Hai semua. Okey, macam biasa akak-akak semua share live ni. Share dengan kawan-kawan sampai kawan-kawan akak rengsit dan block akak. Share banyak-banyak live. Clear, okey. Clear, Alhamdulillah. Okey, saya punya ni semua clear. Sebelum 3-5 kita start. Okey, boleh. Alright, sebelum kita start, Terima kasihlah sudi datang. Betul. Di live kita orang. Tak ada hal. Hazan, tapi dah tak ada orang tolong share dulu lah. share kita. Tolong share lah, dulu. Okey, boleh ke? Akak-akak semua, abang-abang semua macam biasa kak, tap screen dan juga share live ni sebab malam ni kita ada banyak perkara-perkara yang mengejutkan dan menggembirakan kita nak bagi dekat akak-akak Betul. yang sedang menonton. Jadi kena share dulu live macam biasa kak. Alright, share dulu. Kita nak cukupkan 50,000 like. Kita start kita punya live kita, boleh? 50,000 like. 50,000 like korang. Dekat akaun Hazan. Akaun Hazan. Sekejap sangat. Okey, cuba pergi dekat akaun Datuk, like nak 5,000. Okey, masuk dalam akaun Datuk. Mana Datuk tadi? Azrul bin Asyam. Tu. Ni. Akak-akak masuk kat sini, akak-akak tap screen dekat Datuk punya live. Datuk Azrul bin Asyam. Datuk Azrul bin betul. Asyam. Yeah. Hazan tak nampak muka Hazan tu, kena masuk lagi kat dalam tu. Tengah sikit. Segan. Okey. Balik. Okey, boleh. Okey. Okey. Hari ni Datin a bit gembira sebab selalunya KOL lelaki. Hari ni perempuan. So geng Datin. Betul. Ya, boleh pegang Datin, boleh pegang. Boleh. Boleh pegang. Ya. Okey, saya rasa Datuk boleh duduk tepi dulu. Okey. Alright, semua dah masuk Semua dah punch card Semua dah punch card dalam live ni Terima kasih. Dia kata hadir dari live sebelah. Mantap. Okey, saya minta maaf awal-awal kepada yang dah menunggu saya live tak live tu, minta maaf banyak. Malam ni kita live. Jadi korang kena tengok. Salam, hai Nazra. Hai, Assalamualaikum. Alright, korang sharekan video ni dulu. Live dulu. Kimi. Wow. Okey, kita nak 100 share dekat Datuk Azril punya akaun. 100 share agak-agak. 100 share korang. Sangat mudah 100 share tu. Sangat sekejap. Kita nak bagi dia orang harga murah ni. Betul. Okey, sebelum kita masuk kat Mek Kuning Datuk, hari ni kita punya combo macam mana Datuk? Combo kita kejap. Kita nak 100 orang share dulu. Kita janji nak bagi harga paling murah 99 sen 99 sen. Betul. Betul. 99 sen. Ya. Datuk ni harga apa? Betul. Kita berbagi-bagi. Kita berbagi-bagi malam. Sebab Hazan sudah datang, kita macam teruja, gembira. Macam itulah seadanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay. So, apa soalan kita ni? Alright, sebelum kita nak mulakan kita punya live ni, nak bagi harga murah, kita ada teka-teki dulu sebenarnya. Kalau diorang ni peminat betul Hazan, dia akan tahu color kesukaan Hazan. Siapa yang jawab betul, ramai jawab betul, kita terus bagi harga murah. Cepat korang. Dah, akak jerung tahulah saya suka warna apa, confirm. Hitam. Hitam betul ke? Salah lah, bukan. Hijau army. Hijau army. Nika. Alamak. Betul ke hijau army? Ni. Mudahnya jerung meneka. Maroon. Sebenarnya saya suka juga maroon. Cuma yang paling saya suka hijau army lah. Kebetulan. Tak plan. Ini suka ini ke suka baju hijau? Baju. Saya suka baju warna hijau. Warna hijau. Tapi hari ni cuba teka kenapa saya pakai baju coklat. Orang yang pakai baju hijau? Tadi Tak boleh. Mari Kemal. Sebab yang warna coklat ni pula kesukaan kesukaan pula disukai oleh Ikmano lah. Wah. Jadi nyamuk. Jadi nyamuk Okey, kalau
Okey, Datuk, sekarang kita nak jual apa yang pertama, Okey, Datuk? kita bagi apa? Kita bagi combo kita apa? Kita Okey, jadi kita nak bagi harga murah tapi kena 5,000 Hazan, baru 3,100 Hazan yang view Hazan tu selalu nampak 5,000 Hazan. Macam bagi orang panas lagi, panas enjin orang lagi bagi sampai 5,000 view. Tapi screen dulu, share-sharekan share dulu. live. Boleh tak share live? Ya Allah, hai. Ya Allah, Datuk menguji-nguji jerung. Kita pun jeruk tapi Sabar. jeruk mantap semua. Akak-akak jerung, cuba bagi tunjuk sikit. Tunjuk sikit mana keberadaan akak-akak jerung semua. Okey, like ke 10,000 view ke baru kita mula. Okey lah macam ni lah. Saya nak minta akak-akak jerung bagi 600k like dekat saya. 600k like, kita start bagi apa-apa yang best dalam ni. Murah. Betul. Kita the best. Okey. Okey. Okey, cepat laju. Sabun dulu ke? Jual apa hari ni? Hari ni macam-macam kita nak jual. Macam saja. Okey, tapi kita ada item ni. Hot item kita selalu kan saya jual RM2.90. Sebabkan oleh diorang ni very supportive, kita nak bagi harga 99 sen. Tapi untuk tak ramai lah. Untuk 50 orang saja. 50 orang je Hazan. 50 orang saja. 99 sen. 99 sen. Kita bagi harga murah ni 99 sen. Dah janji kita kena tunaikan. 99 sen untuk kita punya sabun. Sabun ni kalau tengok jumlah sol dekat beg saya, alhamdulillah lebih 200,000 beg terjual. Mana lagi satu lagi sabun. Lebih 200,000 beg terjual. Tapi harga murah Dia je. kata dah 600. Wow. Okey. Ui, dah 700. Laju, okey. Okey, sebelum kita masukkan beg kuning, sabun ni untuk apa, Datuk? Okey, sabun ni untuk apa Azan? Okey, sabun ni biasa bagi tahu dia ada prebiotik, probiotik, postbiotik. Okey, sabun ni bagus untuk tiny bump, jerawat, kulit kusam, tona tak sekata. Ini cepat ya. Sabun kita paling murah pun kita jual RM2.90. Tapi saya nak bagi 99 sen. Ini betul-betul limited sebab Harzan datang dekat sini. Tapi sekejap je kita buka tau. Hanya untuk 50 orang sahaja. 50 orang sahaja. Okey, dah boleh buka ke? Alright, dalam kira 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Go. Akak, harga asal berapa Datuk tadi? Okey, paling murah kita jual RM2.90 sen. Harga asal RM9.90 sen satu ketol sebab dia ada prebiotik. Betul. Tapi kita bagi harga RM9.90 sen sekarang sebab seperti mana saya janjikan, saya nak bagi untuk anda semua. Cepat. Akak, siapa cepat dia dapat. Betul akak. Okey, Akak yang dalam ni agak anggap je lah harga ni RM1 satu. Akak beli 10 pun baru RM10 kak. Betul. Laju tekan akak untuk 50 orang yang terawal sahaja. Sabun ini harga dia RM99. Lepas dia dah habis 50 tu, harga dia mungkin akan jadi lain akak. Betul. Jadi sementara dia RM99. RM1 ni lah. Sold out habis. Minta maaf. Tak sempat nak Tak warning. sempat beli. Okey. Tak sempat nak Tak beritahu. apa. Macam ni lah. Sebabkan 99 sen Kimi. Okey, kita nak tunjuklah demo ya. Sabun ni bagus sangat. Ni saya contoh kat tangan tau. Kalau pakai kat muka lagi bagus. Okey, dia boleh mencerahkan kulit kita. Dia boleh mencerahkan kulit kita. Kalau kusam-kusam kat muka semua boleh hilang. Nampak ya? Ini adalah bintik hitam. Contoh lah ya. Kita bayangkan. Ini kotoran kat tangan. Kalau pakai dekat muka lagi bagus hilang. Okey. Cepat Kimi, kita nak buka harga. Tapi kita buka harga RM2.90. Tapi Cepat. saya hanya buka untuk 100 orang saja. Admin masukkan 100 saja. Admin 100 orang saja lagi. Okey, cepat. Cepat. 1, 2, 3. Nampak Azan? Kita cuci. Nampak? Hilang. Betul lah, hilang lah. Hilang. Ini pakai kat tangan. Belum pakai kat muka lagi. Ini bukan scrub. Sesuai. Ini sabun kakak. Zemak. Sensitif boleh pakai. Cepat. Tapi Okey, cepat. betul geng. Datuk cepat. putih geng. Saya Okey. tengok kat ni putih betul dia. Datin, kita ada combo Datin. Combo kita berapa Datin? Hilang. Combo 6 percuma 1, combo 11 percuma 2 kakak. Jangan beli satu rugi, ambil combo. Betul. Ambil Cepat ya. combo. Bagi payment terus. Harga tengah murah sekarang nampak. Ya Allah. Kita dah buka ke? Hilang. 100 Dah buka ke? Dah buka. Dah buka dah. ke? Akak semua tengok dekat beg kuning sekarang, harga dia 99 sen atau tidak. Kalau cepat. 99 sen akak terus grab laju-laju kak. Anggap ni satu RM1, akak ambil lah 20 ke 30, tak terasa kak. Baru RM30 dapat 30 sabun, boleh tahan lama kak. Sold out. Nampak tak? Ya Allah, sold out. Ya Allah, cepat. Kimi, buka lagi Kimi. Kita buka lagi. Sikit Okey, lagi. kita hanya buka ni. Yang ini paling limited saya boleh bagi. Okey, last. Saya Buka. boleh bagi 500 ketol saja. Habis, RM2.90 sen. RM2.90 sen. Janji cepat. Nampak? RM2.90. Nampak tak? Okey. Nampak Wow, tak sabun atas ni dengan bawah? RM90 sen je. Nampak tak atas dengan bawah beza? Atas cerah, bawah gelap, belum pakai. Nampak tak? Yalah Datuk, beza Alah. Lagi cerah ke bawah. Cepat ya. betul. Yang mana nak kurangkan sunburn, jawapan dia adalah sabun kita Betul, kakak. Pergi buat sunburn. payment terus. Ya, ni kan orang-orang tengah bercuti sekarang ni kan. Banyak Betul. pergi pantai, banyak pergi air terjun. Dah sunburn tu akak ni. RM2.90 sen je. 500 ketol kita buka. Dah buka ah? Dah buka. Dah buka. Tinggal lagi 300 ketol. Tinggal lagi 300 ketol saja lagi akak-akak. RM2.90 sen akak. Ambil 5, ambil 10 pun tak rasa. Dapat 90 sen je. Ya Allah, Ui, Azrai. wow. Ya Allah.
Ui, RM2.90 tu kalau di Ejas voucher dapat lebih dapat sampai 80 sen. Tapi 90 sen. Azan, jangan beli satu. Betul. Sebab sekarang ni beli 6 percuma 1. Betul. Beli 11 percuma 2. Beli. Gila betul Ya Allah, gila. Apa cuma satu? Ni cuba baca review ni. Dia cakap apa? Pakai apa? Pakai seminggu kulit terasa lembut, licin je macam tak percaya, lepas tu tak berminyak dan muka yang terasa semakin berseri. Lagi di sini kita baca produk ni sangat bagus. Produk ni sangat bagus. Pertama kali menggunakannya, ia sangat lembut, bau yang sangat menyenangkan, kulit muka menjadi lembut dan terasa tersangat nyaman. Muka rasa sejuk dan tidak berminyak. Muka terasa licin jika dibandingkan sebelum ini. Ya, betul. Sebab tu sabun ni ada prebiotik, ada probiotik, ada postbiotik. Jangan beli satu. Jangan beli satu. Tengok ni, ramai yang dah pakai nampak. Boleh. Ya Allah. Saya minta maaf kepada yang tak dapat tadi. Solat, tak apalah. Tak boleh buka. Okey. Tapi kita akan buka yang combo 6 dengan combo 11 saja. Okey. Untuk 100 orang saja. Okey, beli yang 6 ketul dengan 11 ketul. Sebab beli 6 dapat percuma 1, beli 11 dapat percuma lagi 2. Okey, cepat. Wow. Siapa cepat dia dapat ya, habis-habis sabun ni. Kita tengok Habis-habis abang tengok. cuci muka. Nampak bersih tak muka dia? Bersih tak muka dia? Nampak? Ulama. Cuci muka dia boleh jadi masker dekat muka. Ya, sabun ni sangat-sangat bagus, sangat-sangat efektif. Siapa yang dah etikat, pergi buat payment terus. Jangan tunggu-tunggu, jangan 6 biji plus 1 RM4 je kak. betul. Ini yang pakai jeragat tebal, tolong pakai. Jeragat Datuk, tebal. masuk account juga. Datuk, dalam ni ada apa? Ya Allah, ini ada prebiotik, probiotik, ada Sinamide, jeragat boleh pakai, jerawat, kulit kusam, toner tak sekata boleh pakai. Kakak tengok perempuan, lelaki, anak-anak kita yang kecil pun pakai pun okey. Umur 8 tahun boleh pakai. Kulit zemar-zemar sensitif boleh pakai. Pergi payment sekarang Dan ya, beli jangan combo. tunggu. Dan 11 combo Budak boleh pakai, budak boleh pakai. Boleh pakai, boleh pakai. Sebab dia tak memedihkan mata kakak. Betul. Cuba tengok dia gosok muka dia tak pedih pun mata. Dan order 10 ketul. Akak kalau akak rasa akak tak percaya ke apa, akak boleh pergi dekat dia punya ruangan review dan feedback, akak baca sendiri. Lepas tu akak check out. Wow. Lepas tu akak check out lah 20 biji ke 30 biji sekali kak. Okey, boleh cepat. Dan combo 11 pack. Wow. Dan order. Akak laju akak. Satu harga dia RM2.90 saja. Sekarang kita buka combo 6 plus 1. Kita bagi percuma 1, beli 6 percuma 1 dan beli 11 percuma. Muka jerawat, ramai yang orang muka jerawat pakai jerawat cepat kecut ya. Lepas tu kalau jeragat pun dia boleh memudahkan jeragat anda, kulit kusam, toner tak sekata, kalau nak circle bawah mata boleh pakai juga, pipi kendur jatuh pakai juga. Hazan, Betul. agak-agak sabun tu, dia bawa balik lah. Dia bawa balik lah. Sabun ni nampak biasa, tapi bila dah cuba, asyik tengok apa dia kata. Muka sendiri dekat cermin, kemain. Nampak abang ni, elok ke tidak? Punya function sampai narcissistic apa benda tu jadi. Cepat sekarang. Pergi payment laju-laju ya, cepat. Dah nak habis. Okey. Berapa lagi 30 Akak, ni? laju-laju kak. RM2.90 je Kita kak. lagi 100 set saja habis. Datuk. Ya. Ini dia boleh sentuh tak daki-daki? Boleh. Boleh. Ya Allah ni. Ya Allah. Kini Leher-leher. janji Kakak. boleh dek. Ni kakak, yang siapa yang leher berkedut? Siapa yang leher berkedut? Kalau tunjuk ni kan. Nampak leher berkedut kakak. Leher-leher kedut, pakai sabun ni dia jadi tegang. Ya, dia jadi anjal kat leher-leher kita semua. Pergi payment laju-laju, jangan tunggu jangan tahan. Sebab banyak review yang Feedback 3 minggu pakai jeragat dah pudar. Wow. Akak kepada akak yang ada anak-anak kecil yang selalu beli lagi banyak-banyak kak. RM2.90 je Okey, kak. ni ada yang tanya keringkan kulit ke tak? Baca, lepas minggu baru boleh review jujur. Best pakai sabun ni langsung tak keringkan kulit muka walau pakai berkali-kali dalam sehari. 5 kali solat, 5 kali pakai kakak. 5 kali solat, 5 kali pakai cuci muka. Sebab dia memang bagus untuk kulit muka ya. Tengok review-review pengguna kita semua. Share. Betul banyak kan Kalau Hazan, macam kan? ni yakin orang nak beli. Yakin kan? Tengok. Komen bagus. Korang pergi tengok review-review orang yang pakai memang elok kulit. Nampak? 13,600 orang Datuk, yang kira sekarang ni review. kita ada 2 million like. Dan semangat akak je kong. Dan semangat akak lama-lama.
Hebatlah Azan. Hebat awak. Alhamdulillah. Diorang hebat. Ya, okey. Okey dah, jom. Kita nak tukar next item kita. Sebab Yang apa? ini double dia punya power. Jangan. Kita nak bagi item yang best dulu, Kimi. Aha. Kita nak bagi hot item kita dulu. Bird nest kita. Mana bird nest kita ni? Okey, boleh. Ui, benas. Nah, dahaga. Silakan minum. Wey. Bismillahirrahmanirrahim. Yang tu kurma, Hasan. Yang ni yang kurma. Okey, yang tu kurma. Okey. Saya semua line up dia, semua saya suka. Semua suka. Okey. Sarang burung kita memang ramai orang suka. Memang ramai suka, betul. Okey. Ni kita bagi harga murah tau. Harga murah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sedap ke tidak? Tapi yang nak beli sabun boleh beli sekarang lagi sebelum kita remove kita punya beg kuning korang. Saya nak bagi tahu. Satu minit kita remove beg kuning sabun. Saya nak bagi tahu satu benda lah. Tadi waktu saya datang ke sini kan, saya punya otak Datuk jujur. Saya ingatkan bird nest ni rasa dia macam manis ke, rasa dia macam banyak gula ke apa pekat kan. Tapi bila saya dah minum, saya terkejut sebab dia sangat light dan dia sangat-sangat tak manis yang bukan manis yang manis sakit tekak minum tu. Ya Allah, Saya sangat terkejut. Dia tak ada gula, Hasan. Wow. Yang ni sebenarnya kita semua tak ada gula putih. Betul? Manis daripada madu dan juga kurma. Betul. Itu kebenarannya. Lagi satu saya tahu kenapa dia ada manis ni. Sebab Kenapa? setahu saya lah. Sebab awak dah manis. Itu semua orang dah tahu saya rasa. Ini yang orang Iqmal tak tahu. manis. Iqmal manis. Iqmal tu manis juga. Tapi bagilah saya cakap. Kita keluar lagi, kita keluar Datuk tak Datuk? Okey. Ada gua Datuk. Tak, okey, kita okey je. Okey, dia macam ni. Kalau akak-akak yang tak tahu lagi, sarang burung ni sarang burung walit lah kan? Betul. Ini sarang burung walit ni akak. Bukan gagak. Dia betul, bukan sarang burung gagak. Ini sarang burung walit, dia ada protein dan juga Tadi. Datuk tak ada bagi tahu saya memang tahu sendiri. Okey, glycoprotein ni agak